bercakap ni dari sudut sebelum berlakunya Arab Spring. Sudan ada persamaan dengan Iran. Dari sudut ia adalah sebuah negara yang ditadbir dan diurus oleh gerakan Islam, iaitu Parti Islam di Sudan. Beza dengan Iran dapat kuasa melalui revolusi, adapun yang berlaku di Sudan melalui rampasan kuasa hingga naiknya kumpulan Islam. Apa yang menarik ialah kedudukan Sudan yang strategik dan juga mempunyai kepentingan lain seperti tanahnya yang subur, kemudian mempunyai sumber-sumber bumi yang sangat kaya. Bahkan kalau kita belajar geografi negara Arab, tanah Sudan yang subur boleh menampung bukan sahaja negara-negara Arab, bahkan seluruh dunia. Sudan disifatkan sebagai kantung makanan kepada dunia, khususnya di sebelah Asia Barat. Ia mempunyai jaluran sungai Nil yang bermula di Ethiopia, ada yang kata di Uganda, maknanya di sebelah negara-negara Afrika tersebutlah, kemudian lalu ikut Sudan, kemudian barulah ke Mesir dan seterusnya. Jadi tanah-tanah di Delta Nil ni sangat subur. Maka bila berlaku perubahan politik tersebut, hala tuju yang dibawa oleh kerajaan Sudan di bawah kerajaan Umar al-Bashir adalah hala tuju yang menyokong dan mendukung perjuangan Palestin yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan Islam, khususnya Hamas. Justru Sudan adalah antara negara yang membuka pejabat Hamas secara langsung, seperti Yaman di zaman kerajaan Ali Abdullah Saleh sebelum Arab Spring, termasuklah Iran sudah tentu.